Okay, kita dah sampai port. Hari ni kita mancing Tambak Kelebang. Ada pertandingan ni. So saya dah sampai, kena jalan off-road sikit. Off-road ni agak mencabar sikit lah. Mencabar. Off-road ni kena hati-hati lah. Kereta kotor tak apa, jangan kemalangan je. Kereta kotor boleh basuh. Okay, so kita sampai port. Off-road dia dalam jauh juga 1 kilo lebih kurang, 1 kilo, 1.5 kilo. Okay, jumpa anda di port Tambak Kelebang. Okay, dah siap set up. Tunggu masa je nak luncur. Saya bawa Benek Ioniq saya ni, reel AJ King. Okay, Benek Ioniq ni 16 kaki. Kita dekat Tambak Kelebang. Okay, nampak ini joran berapa kaki ni, 15 kaki. Okay, banyak lagi joran-joran lain lah. Ini game Tambak Kelebang 15,000. Strike yang pertama. Tahu tak? Abang pakai tu. Bukan tuan, dia orang pun tak wakil. Okey, okey. Okey. Aik dia. Adik. Tanya abang. Dah dapat. Sudah dapat, dik. Ini ada ranking, dik. Aduh. Adik. Joran atas pucuk. Oh, sangkut. Atas bang. Jauhnya. Balik dah. Ya. Abang nak tekan ni. Oh. Okey. Nombor. Tu receipt dalam tu. Okey. Buka bang, apa ni? Buka ni. Kita apa rambut. Jauhnya ni. Atas dia abang, atas. Atas. Okey. Beginilah suasana pertandingan mancing. Banyak joran-joran panjang. Sekarang kita orang dah buat melontaran. Kita orang tengah tunggu ada ikan makan tak makan umpan kita orang. Okey. Pakcik-pakcik ni dia duduk kat joran ni, tunggu joran tu kena makan. Tadi saya dapat seekor ikan mengkerong, ikan mengkerong. Kecil 3 jari. Umpan yang kita pakai, abang cik ni pakai umpan belanak ni. Nak cari ikan talang katanya. Okey, ada pemancing lagi. Antara umpan kita pakai yang pumpun sarang, ruai, ada umpan. belanak, ikan lampam pun ada ni. Ikan lampam pun ada. Okey. Gambar. Okey, abang tu dah strike ikan gerut-gerut. Ikan gerut-gerut. Lo tengah ambil ikan besar ni asal. Ikan gerut-gerut. Ikan gerut-gerut abang tu strike. Okey, saya dah buat bahagian keempat. Tadi saya angkat umpan habis. Saya pakai ruat habis. Oh lah, ada ikan lagi tak makan umpan saya ni. Ada yang makan. Dia ada menjentat tapi tak tahu dekat ke tak. Nampak ada. Abang tu dapat tukar. Okey. Jam menunjukkan pukul 12. Time out pukul 1. So kita teruskan mancing sampai pukul 1 lah. Tu macam saya. Tu macam saya. Paling tinggi, paling tegak sekali. Okey. Banyak dia orang kat sini. Lagi saya bawa anda pergi tempat urus dia, tengok ikan. Alright. Dia ketuk-ketuk. Saya naik ikan ni. Besar ni. Ikan sekut. Okey. Penat, Mat. Naik ikan ni penat, Mat. Okey, di mana hanya. Okey, update. Sekarang dah pukul 12.30. Okey, kita orang buat lontaran terakhir. Saya
duduk bawah payung ni. Kat sini panas mat. Tapi ada dah sikit ikan, 2-3 ekor ikan naik. Okey. Penat. Okey, sekarang pukul 12.57. Call out pukul 1. Kita orang hujung-hujung ni tak dapat ikan lah. Air dah surut. So kita ambil keputusan untuk angkat, kemas-kemas untuk pergi dekat kemah urus dia. Tak ada makan, dah pukul 1. Saya angkat dan kemas-kemas lah balik. Sampai tempat urus dia, kita tengok ranking ikan lah. Ikan apa nombor 1, ikan apa nombor 2, ikan apa nombor 3. Pari. Mana ikan? Mana ikan saya? Rekan peluang tunai RM RM200, menaikkan tangkapan duri duri 195 gram. Okey, nampak tak 0997. Itu nombor kawan ikan sekut 11.40 tadi naik. Dia punya nombor 0997. Okey, tempat yang ke-3 tadi Zulkifli boleh ambil. 0997. 230 gram, 11.40. Okey, tempat yang ke-88. Dia tunggu pengumuman. Dengan tangkapan sekut 210 gram nomornya 0937. Okey, tempat yang ke-76 dengan tangkapan sekut juga dengan berat sama 230 gram nomornya 0 untuk kali yang kedua rasanya. 0997 Hanif. 0997 Hanif, tahniah. Okey, tempat yang ke-75 menaikkan tangkapan duri 230 gram nomornya 1. Baru dapat. Baru dapat. Acap kecil. Tahniah. Okey, Tempat yang ke-74 dengan tangkapan sekut 235 gram nomornya 1311. Terukan ke 76. Noraliza 1311 Noraliza. Okey, ni ikan-ikan Oh, ni tak simpan Noraliza. Noraliza. Talang. Macam mana dia dapat talang besar-besar macam ni kan? Okay, tempat yang ke-73 menaikkan tangkapan senangin 235 gram nomornya 0699 untuk kali yang kedua. Farid KL2 pun simpan. Tempat yang ke-72 dengan tangkapan malung 200. Ambil hadiah. So, ini hari pertama saya mengikuti pertandingan memancing Joran Unggul Event Management santai mingguan ni. Hadiah pertama 15,000 Hadiah pertama 15,000. So, dia ada dekat Tambak Kelebang. Okey. Situ bagi urus dia. So, saya nak balik lah. Saya tak larat. Panas teruk ni. So, itu saja dari saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share, beri dengan kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.